Pagi ni Fairuz, apa khabar? Oh, baik. Fairuz buat panggilan dari mana ni? Saya dari kerja sekarang, Kecik. Bertugas, ada kawan lah. Ada. Nasib baik ada kawan. Saya seorang kat bawah tanah ni. Dan Fairuz ada pengalaman tentang apa, Fairuz? Ini semasa saya national service lah. Okey. Tentang apa tu? Dekat Jalan Bahar. Jalan Bahar. Jalan Bahar. Siri dulu lah. Oh, yang lama, yang baru? Yang lama. Yang lama. Dengar-dengar orang kata yang lama tu, kita boleh cakap pasal yang lama lah, pasal tempat tu pun dah tak ada lagi. Di tingkat atas tu ada sesuatu yang berlaku. Pernah dengar kisah di salah sebuah bank lah, dekat satu blok tu? Adalah, tapi tak tahu kepastian dia macam mana lah. Kisah anda tentang apa ni? Silakan. Ini saya selalu mandi sebelum 9:30 malam lah. Jadi satu hari tu kawan saya ajak duduk berbual lah. Jadi saya berbual tengok dah pukul 11. Terus saya cakap, tak apalah, marilah saya cakap kita nak tidur lah. Okay lah, semua dah tidur. Saya pula boleh nak mandi malam-malam tu. Saya pun mandi. Tengah mandi tu bulu roma remang. Mandi dah macam ada orang kat belakang. Saya cakap tak apalah, tawakal. Sabun tengok dah tak boleh ni. Bulu roma dah tegang betul ni. Saya pun keluar KC lari. Saya dah lari, saya keluar je. Yang saya nampak ni, kalau jauh tak kisahlah, bertentang mata lah. Kurang daripada 1 meter saya rasa lah. Saya nampak ni gula-gula. Saya suka makan gula-gula, tapi nampak gula-gula saya tak boleh. Saya nak kena nampak muka lah. Dengan DP mata, dengan DP muka semula. Itu yang saya jatuh. Saya jatuh, saya lari masuk bilik. Saya lompat ke katil kawan saya. Kawan saya ni dah mengamuk. Saya cakap, dah gila kan kau main lompat ke katil? Saya cakap, jangan cakap banyak, tidur. Dia tengah nak tidur tu, saya petok okey. Dia cakap, okey, jangan banyak cerita, besok pagi kita cerita. Saya dengan dia pun tidur. Besok pagi korporat tanya, kenapa muka korang pucat, nampak hantu? Saya cakap, tak ada lah. Saya cakap, okey, korang dua pergi report emo. Dekat klinik tu lah yang kita berbual. Dia tanya saya nampak apa? Saya ceritakan balik, saya nampak muka ni mana. Terus dia pula cakap, aku nampak ada kain putih terbang-terbang kat luar. Terus kalau saya ingat, kalau itu bayang-bayang, habis yang dia nampak tu apa? Jadi saya jadi takut ni sampai sekarang ni. Pasal itu benda lah. Pasal kalau jauh kita nampak seorang nampak bayang-bayang, saya KC nampak muka. Sebab tu yang saya seram tu sampailah sekarang. Terima kasih. Kalau tengah berbual ni pun saya boleh terfikir-fikir ada muka. Jadi ni tahun bila awak NS ni? Ini tahun 2001 ke 2002 lah. 2001. Tempat lama tu lah. Terima kasih ya, KC. Selamat malam, KC. Selamat malam pada anda juga. Selamat bertugas. Okey, sini ada SMS cepat betul.